Berbeza dengan orang lain yang memilih bekerja di tempat berhawa dingin selain sentiasa berpakaian kemas, Saiful memilih bekerja sebagai penghantar makanan. Saiful yang sebelum ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, telah bekerja sebagai penghantar makanan di kawasan Ampang selama 10 tahun semenjak tahun 2015. Pendapatan yang agak baik dengan pendapatan mingguan membuatkan Saiful terus memilih pekerjaan ini sehingga kini. Saya dengan Foodpanda ni dah hampir 10 tahun. Sebelum ni saya kerja dengan kawan saya lah. Dia buka kedai makan, saya tolong dia, bantu dia lah dekat kedai makan. Apabila saya nak kahwin, saya ingat saya nak tukar lah. Saya tak nak kerja waktu malam lah. Saya dapat info Foodpanda ni daripada Facebook lah. Saya tengok kriteria untuk jadi rider Foodpanda ni macam mudah lah syarat-syarat dia. So saya cuba. First saya training dengan Abang Hafizi. Esoknya saya terus kerja Foodpanda sampai ke hari ni lah. Foodpanda ni masa tu uniform warna oren, beg pun warna oren. Kebetulan pula masa wife pun suka warna oren. Nak ambil hati dia, saya try lah. Bila saya kerja dengan Foodpanda, saya rasa macam serasi. Walaupun dengan pendapatan yang agak konsisten dan baik, ada kalanya Saiful berhadapan dengan cabaran kewangan. Situasi ini akan menjadi lebih mencabar apabila berlaku hal-hal kecemasan yang memaksa Saiful meminjam dari rakan-rakan atau keluarga. Memang ada masalah kewangan ni. Masa tu motor rosak, time tu waktu Raya Cina. Tahun bila saya lupa. Duit tak ada ni. Wife cakap apa, tak apalah, kita cuba try tanya mak mertua saya lah. So kita pinjam daripada mak mertua. Sebab kita tak pandai simpan duit. Tahun 2017 saya accident. Kita tak ada simpanan. Kita ada buat dengan pekeso. Dia bayar kita bulan-bulan. Duit pertama dia bayar untuk kita tu tunggu 3 bulan baru boleh dia buat bayaran. So dalam masa 3 bulan tu memang kita tak ada duit lah. Cabaran Saiful adalah dia kurang pendedahan tentang pengurusan kewangan. Cabaran yang dihadapi oleh Saiful ini turut sama dirasai oleh ramai pekerja seperti penghantar makanan di luar sana. We have around 150,000 riders registered with us nationwide. Industry insights suggest that there are many riders who face challenges when it comes to savings and planning for their future. We also speak to a lot of riders individually, and the feedback that we get is they will expect a lot of support and they will appreciate if we can build such a program where we can talk about financial literacy. Working with AKPK has been really a game changer for us, wherein they have been able to really map out to what the riders really want and what we also want to do for the riders. AKPK menghasilkan sebuah program yang membantu pekerja-pekerja gig ini untuk menguruskan kewangan agar mereka dapat menyediakan masa depan yang lebih baik. Di AKPK, kami percaya bahawa setiap pekerja gig adalah tulang belakang ekonomi moden. Gigih berusaha demi kehidupan yang lebih baik. Namun, realitinya pendapatan yang tidak menentu, simpanan yang rendah dan perlindungan kewangan yang terhad seringkali menjadi cabaran utama. Melalui program Go Giggers, hasil kerjasama Foodpanda dan Bank Simpanan Nasional BSN, kami bertekad untuk mengubah lanskap kewangan pekerja gig dengan ilmu literasi kewangan yang praktikal, dorongan untuk membina tabiat menyimpan serta kesedaran terhadap penipuan kewangan. Kami ingin memastikan setiap rider bukan sahaja mampu menguruskan wang yang lebih baik tetapi juga melindungi masa depan mereka dengan lebih yakin. Program ini telah berjaya dilaksanakan semenjak tahun 2024 dan berjaya membantu sekitar 100 orang pekerja gig. Program Go Giggers dijalankan selama 6 bulan di mana kita membantu dan membimbing rakan riders kita untuk mempelajari bagaimana mereka boleh menguruskan kewangan mereka dengan baik. Mereka diajar pelbagai topik, antaranya ialah kepentingan simpanan, kepentingan perlindungan, penipuan kewangan dan bagaimana mereka menghadapi perkara-perkara yang berlaku di luar jangka dan bagaimana kepentingan simpanan kecemasan ini dapat membantu rakan riders sekiranya berlaku perkara yang tidak dijangka. Rakan riders turut
saya ajar menguruskan kewangan mereka melalui platform pembelajaran melalui gamifikasi yang mana mereka akan dibentuk melalui kumpulan-kumpulan tertentu dan menyelesaikan tugasan melalui pembelajaran gamifikasi tadi. Di samping itu juga rakan riders berpeluang untuk menonton Jom Borak yang kami adakan yang mana ianya mengupas mengenai isu-isu kewangan semasa yang mana program ini telah dijalankan pada Disember tahun lalu. Kesemua peserta program Go Gigas ini dikumpulkan di dalam satu kumpulan WhatsApp di mana di dalam kumpulan ini kami akan memberikan info-info terkini melalui infografik, videografik dan juga tips-tips keuangan yang mampu membantu rakan riders untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Saiful mengetahui tentang Go Gigas melalui rakannya yang menyedari Saiful selalu menghadapi cabaran kewangan. Saya tahu Go Gigas ni AKPK dekat app Foodpanda lah. Dia masuk. Tapi first kali dia masuk, event dia yang pertama, kelas yang pertama, saya tak pergi. Dia ada keluar kali kedua dekat inbox, saya baca. Saya baca, saya Google. Saya Google tentang AKPK ni. Lepas tu saya ajaklah rider Panda. Berapa orang yang nak pergi. Kelas yang kali kedua, saya join. Bila kita join, baru kita nampak macam mana nak selesaikan masalah, macam mana cara nak menyimpan. So saya rasa ilmu yang AKPK bagi tu memang perlu ada dekat diri saya. Selepas menyertai program Go Gigas, banyak perubahan berlaku kepada Saiful. Perubahan tu memang dah nampak. Tak saya masuk Go Gigas ni bulan 6. Itu hari saya dah simpan duit tu. Duit simpanan, duit kecemasan ni kita dah tolak. So kita dah kumpul duit tu macam kita nak beli kehendak kita. So kita duit kecemasan kita dah ada, duit kehendak tu so barulah kita beli. Program yang dijalankan oleh AKPK ini telah membantu ramai individu yang mempunyai cabaran seperti Saiful. Go Gigas ni diperkenalkan oleh AKPK dan saya join program yang Foodpanda buat. Alhamdulillah saya ikuti segala program yang AKPK buat setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali yang saya join segalanya untuk menambah ilmu tentang pengurusan wang. Selepas saya join Go Gigas ni, saya belajar tentang sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya kita kena buat penyimpanan sebelum berlaku sesuatu perkara. Saya dapat ilmu yang lebih detail macam mana nak uruskan gaji saya, macam mana saya nak menyimpan, melabur, macam mana nak elakkan terkena scammer dan natijah dia saya lebih kesedaran, lebih merasa penting untuk uruskan kewangan. Sebagai rider lah, saya rasa education yang macam ini susah nak dapat lah. Jadi saya rasa kalau Foodpanda dengan AKPA sudi buat untuk semua orang, saya rasa semua rider patut try lah. Petang untuk tengok macam mana, mesti dapat belajar sesuatu. Program ni harus diteruskan kan, untuk orang kata dia baiklah untuk mereka-mereka yang bekerja secara freelance ni. Sebab kerja sebagai freelance ni dia bekerja, dia dapat duit, kita tak nak dapat duit habis. Dapat duit habis kita tak nak itu. Jadi bila dia dapat duit dengan mudah dan diorang menguruskan duit tersebut pun dengan mudah. Kejayaan dan sambutan luar biasa di Lembah Kelang telah menguatkan semangat kami untuk meluaskan program ini ke seluruh negara. Kami mahu setiap pekerja gig di Malaysia mempunyai akses kepada ilmu dan alat yang boleh membantu mereka mencapai kestabilan keuangan, membina impian dan mencipta kehidupan yang lebih sejahtera. Bersama kita melangkah ke arah masa depan yang lebih kukuh, lebih selamat dan lebih bermakna. Saiful kini boleh tersenyum lebar, bukan sahaja sudah pandai menguruskan kewangan, dia turut melabur untuk menambah pendapatan dan berhati-hati dengan penipuan kewangan. Saya harap AKPK dengan Foodpanda dapat menyambung lagi event ni sehingga bila-bila. Sebab kita yang first batch tahun ni, yang first batch kita dah join, yang batch akan datang dapat berubah, dapat ilmu, dapat manfaat daripada apa yang AKPK bagi kat kita orang. Saya harap AKPK dan Foodpanda ni dengan BSN akan teruslah sampai bila-bila buat collab sampai ramai rider yang dapat manfaat dengan ilmu yang diorang nak bagi kepada kita.